Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakan-rakan online. Ni sebenarnya video pada hari Sabtu minggu lalu. Saya hantar mak saya balik ke Gelang. Saya ada sepakat dengan kawan-kawan sekolah saya. Jom kita buat riadah petang nak? Sambil mengheratkan silaturahim. Ni kawan saya ada buat puding roti karamel. Tapi time ni saya tak tahu kenapa kawan saya gelak. Nampak sedap kan puding dia? Tapi sumpah sedap. Ni anak-anak saya, anak-anak kawan saya tak sabar nak makan. Diorang dah makan dulu. Ni antara menu-menu yang kami bawa. Ada bakso, ada puding karamel, ada mi goreng, ada chicken popcorn. Tapi time ni kita tak tahu apa yang kita bahas kan. Yang baju biru tu mak saya. Mak saya tengah pegang anak saya. Time ni kami semua dah habis makan. Tapi kawan saya seorang ni tengah makan lagi. Ni anak sulung saya. Nama dia Muhammad Uzair Iskandar. Dahaga sangat time ni. Waktu ni memang panas sangat-sangat. Elok-elok menyembang, mak saya suruh petik buah belimbing yang ada di samping rumah kawan saya ni. Tapi belimbingnya besar-besar. Tapi banyak juga belimbing yang saya ambil lah. Rasa macam nak penuh plastik tu. Tapi yang belah-belah atas tu belimbingnya besar, cantik.